tak tahu target kau. Kau dengar ni semua Dia modal $10. Dia nak satu hari $20. Logik tak logik? Jauh. Boleh dapat lah, boleh dapat. Kan, kalau dia boleh buat, Soros pun kena sujud depan dia. Gila apa 200% lagi? Kau nak 200% sehari. Dengan Itu pasal aku cakap tak logik. Kau musang. Aku duduk sebelah dia. Ni Sebab dia orang baru. Kau pun orang baru sama. Kau dari mana? Oi, kau kerja lagi? panas, tinggal 18. Dia bakar ni. Itu. Ini panas. Mana lepas tu? Ambil kursi tu. Habis Yang kau tak celup kenapa? Engkau ni adik-beradik Azman ke? tak tepat tak. Engkau adik-beradik Azman ke? Macam muka Azman aku nampak. Mana tahu kau adik Azman ke? Kalau $10, 5% baru 0.5. Tahu tak apa? Itu baru logik. Itu baru logik. Cari naik 5% kat. Bukan. Di sini yang kau kena faham. Kita ni modal berapa dan target kita berapa. Maksudnya kau faham Maksud kalau kau $10, kalau kau dapat $1, hebat tak? Hebatlah. Hebatlah sangat. Kenapa kau boleh cakap kau nak $20? Kau mengarut apa ni? Di situ yang aku cakap. Logik, kita punya target kena logik. Praktikal. Kau punya target tadi tak praktikal. Bunuh diri pun Soros tengok. Dia Soros tengok bunuh diri. Itu kena faham. Balik kepada aku punya cerita, selalu aku cakap target $1 dah cukup. Cuma yang pentingnya layer kan je. Jadi layer pertama bagi dulu untung. Baru kita layer kedua. Sebaik-baiknya macam tu. Sebab nak confirmation. Janji apa? M5 dengan M1 setuju. Macam ni. Kan? Janganlah tengok sangat. Payah betul lah kau. Okay. Mangkuk tengah tu M1. M1. Ujung dia ni sebelah sini M5. Dua ni je kau tengok. Ni M5. Ni M5. Okey, dua ni M1. Ni dua je kau tengok. Kau dah buka akaun belum ni? Semua nak setting. Setting semua. Kenapa tak celup? Tak sempat nak tengok. Nak tengok ni. Janganlah nak menipu. Sabtu Ahad. Janganlah nak menipu. Balik Citra. Tak kisah. Balik Citra ke balik mana pun. Sabtu Ahad BTC on. Betul tak betul? Habis tu kau dah pergi alasan apa ni? Sebenarnya kau masih selesa. Kau masih rasa diri kau selesa. Kalau kau letak diri kau dalam tekanan, kau akan celup. Faham kan? Sebab kau rasa kau masih ada duit. Betul tak betul? Dia macam ni, hidup ni nak bagi kita semangat. Anggap kita ni pendatang. Duduklah mana-mana, kau sebagai Melayu, kau anggap diri kau pendatang. Faham tak? Baru kau akan berusaha. Sebab tu Cina, di mana-mana negara pun dia orang boleh hidup. Sebab nenek moyang dia dah tanam diri kita ni pendatang. Kita kerajaan tak tolong, siapa pun tak tolong. Budaya tongkat lah. Kau sendiri. Budaya tongkat. Faham tak? Sebab tu dia orang berusaha gila-gila. Tak, yang baik Cina kita ambil lah. Yang buruk dia kita tak payah ambil. Sebab tu bila kau letak diri kau dalam selesa, kau buat banyak alasan. Tak Mamat ni lagi lah. Celup tapi lebur. Lagi teruk. Bukan aku tak tahu. Report semua cantik, berpuluh-puluh $. Tapi report atau aku tahu result dia mesti lebur ni. Dari report aku dah tahu dia lebur. Walaupun kau tengok report dia gila-gila, ni lah nama Zainal. Seri Kembangan.
Mesti balas balik. Habis. Aku tahu. Sebab saya hold. Tak, bukan sebab dari report kau aku dah nampak. Merah. Kita nampak kau punya post tu macam mana keadaan. Kau masuk keluar macam mana. Muhammad ni dia biarkan chat ni. Memang cikgu, memang saya biar. Tu pasal dia untung jadi nasib. Jadi beginner lah. Sebab tu kita nak trade, kita ni mak lebih. Scalper orang panggil. 5 minit pun cukup. Sepol tu main tak pernah lama pun. Tak pernah lama pun. Tapi layer dia pun banyak. Kan? Maksudnya kau pun boleh dapat tak macam tu? Sebab tik dia hanya 20-30 tik. Faham kan? Tak sampai pun $1. Satu-satu dia punya satu position lah. Faham tak? Tapi ada 5-6 post, jadi kan kali jadi banyak. Penat tak penat? Tak penat. Tutup kedai dah. Nanti puri tengok lagi. Cuma dia sebab dia target $100 sehari. Faham eh? Jadi sekali masuk dia dapat $30, dia hanya perlu 3 kali je. Dan dia ada pula target mingguan. Kalau hari Khamis dah dapat mingguan punya target, hari Jumaat dia tak trade. Hari Sabtu Ahad dia tak pernah trade. Tu disiplin dia. Sebab tu cakap nak konsisten ni perlu disiplin. Result tak penting kan? Kau untung lah banyak buat. Kalau tak konsisten tak guna lembu. Sini lah. Balas balik. Balas balik. Kau mesti pulangkan balik. Tu kena faham. Tak macam dia masalah teknik. Engkau lagi lah pening. Tak ada teknik. Itu masalah. Tak ada teknik ni. Sebab tu aku suruh MT5 korang macam ni. Buat macam ni. MT5 ni. Oh, bukan buat yang macam sebelum ni dah. Yang Buat macam macam ni. aku bagi dalam YouTube tu bukan? Bukan. Yang buat yang macam ni. Macam ni Maksudnya aku buang MCD. Oh, MCD buang. Aku letak signal. MCD tu hitam kat lah, Ya, bukan buang. Kalau kau buang terus tukar- hilang semua MCD tu. Tukar color je lah. Okay. Yang lain semua sama kan? Lain semua sama. Tapi warna tengok Pakai apa GBK repeat yang GBK MA juga. GBK MA 3MA lah. Aku cerita MT5. MT5. Aku tak cerita Trading View. Kau dah buka akaun belum ni? Alamak MT5. Tak buka lagi lah. Sebab tak ada aset review. Tak ada pakai? Tak sama? Trading View sama je. Tapi kau nak tekan dekat mana? Mangkuk. Nak masuk pos kalau tak ada MT5. Ya. Alah. Kau buka sekarang akaun dia. Mini kan dia. Kau buka duduk sebelah dia. Aku nak kau tekan sekejap lagi. Kau dah buka ni. Dah buka ni. Aku nak kau Tahu tekan. deposit $10. Boleh. Dah masuk deposit $10. Sekarang? Okey dia ada kat sini. Okey, cikgu, saya nak tengok kalau okey nak masuk ni. Kata nak masuk. Bukan kata nak masuk, kau masuk sekarang. Kita gentle punya. Okey. Okey, kat Okey. sini Ha. macam cikgu cakap. Okey, ini nanti ni cross. Ni kita okey, bila dia memang Mangkuk tak payah kita nanti ke apa. Sekarang ni tunggu nak cross ni. Cross down. Kau get ready untuk sell. Buka telefon terus. Buka tab kau terus. okey. Ya. Boleh duit tak? Memang. Roll cepatlah sikit. Aku nak suruh kau tekan terus ni. Memang tekan. Sekejap. Confirm minggu. First time awak? First time. Ini second time datang. Ni yang jitera tu aku cakap. Dah, balik. Dia panggil suruh datang pula sampai 18. Tak apalah, tu tak apa. Tapi kau kenalah perangai ni. Aku ni, kau macam anak dia ni. Kau faham tak? Lepas 18 kau terkajak dengan aku. Betul tak? Yang kau nak beria-ia kenapa? Kerja je lah, sekadar bekerja. Simple.
Dah ready Nal? Okey, sekejap Okey, tunggu dia cross bawah je. Dah cross ke tak tu? Dah cross ke tak tu? Masuk je lah mangkuk. Sikit lah. Tekan je terus. Okey, dah banyak-banyak. Tekan, dah untung dah pun. Tekan lagi. Tekan lagi. Aku suruh 5 kali kan? Okey, dah untung kau cabut. Aku tak nak tengok. Payah. Ni nama Zainal Seri Kemangan tu. Dia report sentiasa untung, Lala melungkuk. Memang dah tahu lah. Rizal mesti melungkuk. Dah untung kan? Dia dalam GBK ni beginner lah memang ada. Takkan tak untung? Habis tu berapa banyak kau nak? Dia akan ketik open tak payah. Ini account full. Dah lah kot. Kejap. Kau punya target, kau jangan tanya aku. Kau punya target, aku nak tengok. Buka spray. Aduh, saya nak buat email baru lah. Sangat dah bukan dah masuk. Buat email baru asingkan. Alah, saya nak buat email baru. Buat email baru asingkan. Apa? Ni model apa ni? CPU Mana? Ni CPU yang ni. Lenovo. Lenovo. Yalah, model apa? 730 kan? Apa? 300, P300. Oh, S30. Saya buat ni. 30. Alamak, jadi tadi ni. Sorry. Izin cikgu yang tu dah siap dah. Sama lah dua. Tak, yang tu P300. Ini pun P300. Bukan. Bukan, lain. Kau bukan P300 kot. Ini yang cap ayam. S30 Oh, tak. Ini bukan ayam Lenovo. Itu saya pilih. Ini masih cikgu di sini. Yang tu, itu yang cap ayam. Itu mungkin. Tapi Itu cap ayam. tak cap ayam bukan situ. Itu cap ayam. Terjadi Betul lah, ni P ke S? Aku tak ingat. Tapi ni Lenovo juga. hang tadi. Ini yang terbakar ni, dia punya ni. Socket 2001. Dah untung belum? Satu dulu. Ya Allah, saya nak Yang kau gelambah beruk kenapa ni? Bukan ni juga. Sebab saya baru nak guna tab ni. Pinjam tab anak ni. Saya pakai PC je. Aku tanya kau dah untung ke tak? Dah $1. $1? Dah tutup. Kejap nak. Dah Apa close nak semua? cari tutup ni? Tutup. Dah close position semua? Belum. Saya mana tahu. Ni dekat mana? Okey. Kita keluar. Itu satu aja. Close all lah. Dia tak dapat. Oh, kalau dia tak apa MT4. Bukan. Dia dekat app tu. Saya pun tak faham. Dekat apps lagi senang kan close all. Pun kau jual dia pun. Jadi pakai tab pun tak pandai. Ni. Bug operation. Bug operation tu tekan lah. Okey. Baru nak keluar. Sebab dia app. Dia bukannya PC. Sama je lah mangkuk. Bukan, dia ada. Kau nak cerita dengan aku benda-benda macam ni, mengarut lah kau ni. Okey. Kita tengok apa dapat. Ni. Patutnya kau boleh untung $2. Okey, main kau ni. Pun tak buka lagi. Oh, saya pun baru. Ini cikgu kata dia sekali je kan. Apa lagi kau buat ni Dul? Ha? Anan kau buat lagi? $4? Tengok. Mana? Oh, dari 10 je 4. Berapa layer kau pakai ni? Mana layer lah? History dia kat mana? Betul lah sebab dia app. Sebab Tak, dia app. patutnya ada dekat history ni. Kejap, Tan. Kalau dia cartridge. Mana history dia? Tak, senarai yang dia masuk tadi mana?
Ha? Kosong. Ini tab apa ni? Kau buka kat telefon kau. Buka lagi satu buka kat telefon. Ini tab siapa apa ni? Samsung lah, Samsung. Tab Samsung ni lagi canggih. Itulah. Tengok isteri dekat kau punya ni aku nak tengok. Oh, kena tengok tak email. Macam mana dia boleh untung $4? Order je aku dekat order. Dua layer. Dua order. 2 order kau masuk? Bukan 5? Bukan. Tengok. Tengok history tu dekat tepi. History today. Bro. Bukan sekarang kot. Dekat tepi je. Atas belah kanan. Atas belah kanan ni. Okay. Atas yang bottom belah kanan dia putih. Mana? Bottom belah kanan. Yang ni? Yang ni? Agak. Okey tu ni. Tekan sekali ni. Oh. Nak tekan sekali lagi kat dia tu. Tengok je. Deal. Order. Ada. Dua je sell tu. Short. Ni buy ni bila? Ni buy ni bila? Bila sebelum ni, sebelum hari ni lah, tapi sebelum. Bukan sekarang lah. Bukan sekarang. Betul. Saya pakai 2 layer je. Tak mana? Untung rugi dia mana? Aku tak faham lah. Patutnya dia kan ada value. Itulah. Saya cari juga. Kepala otak kau ni telefon kau lah mangkuk. Bukan. Dia macam ni. Kena reset password. Apa? Okay. Dia kan masalah amplify ni. Ha. You buat dekat app ini, Ha. dia tak link. Oh. Kena tengok balik sini. Kat sini tak ada. Adalah, mesti ada. Dia cakap tak ada, tak jumpa. History. Alright. Pening lah aku. Tak. Pening. Ya sebab dia untung. Ada. Itu yang bikin elak tu. Untung. $4 buat tu. Banyak. Elak tu. Itu elak tu. Ekosen. Ha. Entah dia tekan berapa dia sendiri tak tahu dia. Aku masalah. Tadi dia target $10 nak dapat $4. Anu dia betul. Kita bikin elak. Kau kena faham kalau Bikin elak tu. tak maksudnya dia main berbelot. Yang triple-nya. Telefon Sebab dia tekan dekat tab, dia bukan tekan dekat telefon. Wah, apa dia telefon kawan ni tak ada value. Kena sinkro tu. Ni aku pening. Ni konsen. Konsen kalau $4, dia main satu lot ke? Ini aircon. Tak, cikgu. Sen dia dia. $4 tu. Ah. 4 sen lah. Ini Oh, aircon 4 sen. Ini aircon standard ni. 8 sen Ya, lah. Mas. Ini aircon standard ni. Bukan Eh, aircon Bukan standard. konsen. Patut lah $4. patutlah $4. Terkejut je aku. Baru je nak cakap orang. Selalu well trade lah. Ya. Dia akaun well trade. Yelah masalahnya dia depo pakai aircon standard. Bukan dia pakai. Oh. Kau bukan depo pakai dia. Belum lagi. Masa tu belum lagi. Oh, okey. Jadi dia pakai aircon standard. Transfer je kena pakai aircon standard. Ya. Bukan dashboard tu. Tak, suruh dia buka akaun mini. Dah buka. Sekarang ni masa dia depo tu dia masukkan ke dalam dia masa depo dia tekan depo pada akaun. Pada Oh. akaun pro. Kau pergi belajar dengan dia macam mana tukar ke mini. Itulah. Kau jangan Betul. nanti cepat lebur kau duit kau ni. Memang. Ni. Dia tak